Okey, selamat datang. Untuk kupasan kali ini, jom kita bedah siasat evolusi seram dalam dunia sinema. Macam mana ia bermula, macam mana ia berubah dan yang paling penting, apa yang ia ceritakan tentang kita semua. Cuba fikir sekejap, apa benda yang paling anda takut? Adakah ia gelap, makhluk yang kita tak kenal, atau mungkin sesuatu yang lebih dekat, sesuatu dalam diri kita sendiri? Dah lebih 100 tahun, filem menjadi medium yang sangat berkuasa untuk teroka semua ketakutan kita ni. Ia macam bagi muka dan bentuk pada mimpi ngeri kita. Dan inilah bahagian yang paling menarik sekali. Apa yang menakutkan kita dalam filem seram tu tak pernah sama. Ia sentiasa berevolusi, berubah bentuk dan sebenarnya ia cerminan kepada apa yang masyarakat risaukan pada zaman tu. Baiklah, jom kita selam lebih dalam lagi. Filem seram ni, kita boleh anggap dia macam cermin gelap masyarakat. Ia bukan setakat nak bagi kita terkejut atau takut. Tak. Ia sebenarnya macam satu rekod sejarah tentang apa yang menghantui budaya kita pada satu-satu masa. Inilah peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan imej-imej aneh zaman filem bisu, lepas tu kita jumpa raksasa-raksasa klasik, masuk pula ke fasa ketakutan psikologi, sampailah ke mimpi ngeri zaman moden yang kita hadapi sekarang. Setiap era ni ada wajah ketakutan dia yang tersendiri. Okey, pada mulanya, ketakutan tu adalah sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah makhluk dari dunia lain, satu ancaman yang kita boleh nampak dengan jelas. Dan kita tahu, okey, ini bukan manusia. Semuanya bermula dengan main-main dan eksperimen. Pengarah filem terawal macam George Méliès guna teknologi baru ni untuk cipta ilusi magic, gambar-gambar yang pelik. Contohnya, Le Manoir du Diable. Walaupun pendek je, ia tunjukkan potensi sinema untuk papar syaitan, ruang misteri dan dari situlah lahirnya pengalaman seram yang pertama. Lepas tu, datang satu anjakan besar dari Jerman. Gerakan ni lahir dari trauma dan keadaan tak stabil lepas Perang Dunia Pertama. Ia bukan lagi setakat nak tunjuk raksasa, tapi ia nak penonton rasa kegilaan dan keresahan zaman tu. Filem macam The Cabinet of Dr. Caligari contohnya, guna set yang herut-menyot untuk tarik kita masuk dalam minda watak yang tak stabil. Inilah masanya visual seram mula menggambarkan dunia dalaman manusia. Di seberang lautan pula, Hollywood ambil idea raksasa ni dan jadikan ia satu fenomena besar. Universal Studios perkenalkan kita dengan Dracula, Frankenstein, The Wolfman. Raksasa-raksasa ni bukan je menakutkan, tapi mereka juga tragik. Kadang-kadang kita sebagai penonton pun rasa simpati kat diorang. Buat pertama kalinya, ancaman tu ada dimensi emosi. Dan kemudian, segala-galanya berubah. Ketakutan tu dah tak datang dari istana lama kat Eropah. Ia mula datang dari rumah sebelah, dari bilik sebelah atau yang paling menakutkan, dari dalam cermin kita sendiri. Perubahan ni memang drastik. Cuba tengok, fokus dia beralih dari makhluk gaib kepada manusia biasa. Daripada takutkan benda-benda fantasi, kita mula rasa paranoia dengan jiran, keluarga dan paling penting dengan minda kita sendiri. Peralihan ni berlaku sebab kebimbangan zaman tu. Orang baru lepas perang, takut dengan bom atom, tekanan untuk ikut norma masyarakat, semua ni cipta satu paranoia baru. Alfred Hitchcock memang genius. Dia gunakan semua ni dalam Psycho. Dia buktikan yang pembunuh tu boleh jadi lelaki pendiam yang jaga motel. Sementara tu, Night of the Living Dead pula, ia bukan lagi pasal zombie, tapi pasal macam mana manusia sendiri hancur dan saling memusnahkan bila berdepan krisis. Okey, sekarang kita masuk dekad 70-an dan 80-an. Masa ni lah genre seram jadi lagi berani, lagi ganas dan lagi macam-macam. Boleh kata ini zaman keemasan untuk sub-genre seram. Dalam tempoh ni, seram meletup ke pelbagai arah. Kita ada The Exorcist yang bawa syaitan masuk terus ke dalam rumah keluarga biasa. Lepas tu Halloween cipta acuan untuk filem slasher, pembunuh bertopeng yang tak boleh mati, kejar budak-budak remaja. Dan The Shining pula bawa kita masuk ke dalam minda yang rosak sebab terasing. Jadi, maknanya seram dah tak terikat pada satu jenis ancaman saja lagi. Jom kita bergerak ke era yang lebih moden. Era di mana filem seram mula tengok diri dia sendiri dan mula serap pengaruh dari seluruh dunia. Selepas berpuluh-puluh tahun dengan formula slasher yang sama, penonton pun dah mula pandai, dah boleh agak apa akan jadi. Jadi, filem macam Scream muncul dengan idea meta. Watak-watak dalam filem tu sendiri tahu pasal filem seram dan peraturan-peraturannya. Ini cipta satu lapisan baru yang lebih bijak dan tegang.
Dan pada masa yang sama, Hollywood bukan lagi satu-satunya pemain utama. Kita mula nampak macam mana budaya berbeza tunjukkan ketakutan mereka. Seram Asia Timur macam Ringu, dia tak guna jump scare sangat, tapi dia takutkan kita dengan suasana yang perlahan dan hantu pendendam. Seram Nusantara macam Pengabdi Setan pula, dia guna akar umbi kepercayaan tempatan, agama dan pantang larang keluarga. Jadi cara kita takut pun berbeza-beza ikut budaya. Ini membawa kita ke hari ini, zaman sekarang. Raksasa dan pembunuh bertopeng tu masih ada. Tapi ancaman yang paling berkesan dan bergema sekarang ni adalah sesuatu yang lebih abstrak dan lebih peribadi. Anda mungkin pernah dengar orang sebut elevated horror atau seram hebat, kan? Tapi pada asasnya, ia adalah kesinambungan tradisi yang sama. Ia guna janda seram untuk bercakap tentang perkara yang betul-betul menakutkan kita dalam hidup seharian. Inilah raksasa-raksasa zaman moden kita. Bukan lagi Pontianak atau zombie, tapi trauma yang diwarisi turun-temurun, ketakutan terhadap ketidakadilan sosial, kesakitan sebab keluarga yang retak dan beban kesedihan yang kita tak boleh lepaskan. Filem macam Get Out guna elemen seram untuk bercakap tentang isu perkauman dengan sangat bijak. Hereditary pula menerokak macam mana trauma dan masalah mental boleh jadi satu sumpahan keluarga yang lebih menakutkan dari mana-mana hantu pun. Ini bukti yang filem seram hari ini tengah bergelut dengan soalan-soalan yang sangat berat dan rumit. Jadi selepas kita tengok semua perjalanan ni, persoalannya tetap sama. Bila anda tonton filem seram yang seterusnya, cuba jangan hanya tanya apa yang akan melompat keluar dari kegelapan. Sebaliknya, tanyalah apakah kebimbangan sebenar yang bersembunyi di sebalik raksasa itu. Sebab jawapannya mungkin akan beritahu anda lebih banyak tentang dunia kita dan tentang diri kita sendiri.